kita merdeka 1957. Selepas itu apa yang British panggil sebagai Malay Secret Society ni, ada yang masuk politik, ada yang kekal sebagai Malay Secret Society, kan, ada yang jadi maksudnya orang biasa saja, kan, ada yang maknanya kekalkan dengan mengajar silat, kan, dan sebagainya. Jadi 1957 tu apabila negara kita merdeka, kita ada unit tentera kita sendiri, jadi seolah-olahnya lah amanah menjaga tanah air ini telah diserahkan secara rasmi kepada kemerdekaan yang memang ada unit tentera dia sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, adakah sekarang Malay Secret Society ada ke tidak? Saya nak ceritakan ciri-ciri lah. Ada 5 ciri-ciri yang British tulis ataupun British kaji sehingga 1948. Selepas 1948 saya tak cerita, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan cari sendiri. Kan? Satu orang cakap, dan nama secret macam boleh tahu pula. Dah secret, saya tak cerita lah ya. Ini sampai 1948 je kita cerita ya. Jadi tuan-tuan sekalian, dia punya ada ciri-ciri dia. Kalau tuan-tuan nak mengkaji mengenai Malay Secret Society ni, tuan-tuan boleh mengkaji di 3 golongan ataupun 3 bahagian. Okey. Yang pertamanya silat Melayu asli. Silat Melayu asli. Kedah dia ada silat Melayu asli dia. Kelantan ada silat Melayu asli dia. Johor ada silat Melayu asli dia. Tuan-tuan kaji sejarah-sejarah sana, kan, macam mana pergerakan-pergerakan mereka tu, kan, silat-silat Melayu asli. Mungkin sebelum itu namanya lain. Kurun ke-17, kurun ke-18, namanya lain. Tapi senjata-senjatanya nama sama. Contoh macam orang Kedah, dia ada silat-silat asli yang pakai parang ladeng. Kan? Kajian mengenai parang ladeng. Parang ladeng tu, kan saya pernah cerita senjata Melayu tu ada 7. Segenggam. Segenggam ni macam-macam ada. Lawi ayam, lawi itik, kerambit, kan? Segenggam. Kemudian ada sepegang. Sepegang ni keris. Keris macam-macam keris ada. Keris alang ada, kan? Keris tarung ada, keris selit ada, keris beko ada, kan? Sepegang juga terpi. Kemudian dia ada selengan. Selengan ni parang. Parang Melayu macam-macam parang ada, tuan-tuan sekalian. And dia ada lading ada, dia ada macam-macam nama lagi. Kemudian dia ada setangan. Setangan ni pedang. Pedang Melayu macam-macam pedang ada. Buaya berenang ada, pedang lais ada, pedang bongkol ada, sinangkas ada. Dia ada sebediri. Sebediri ni tombak, lembing macam-macam. Lembing daun buluh ada, lembing daun sirih ada, betul-betul lembing ada. Kemudian senjata Melayu yang ke-6, senafas. Senafas ni panah contohnya. Senjata-senjata api orang Melayu, istinggar, terakul, meriam-meriam Melayu tu semua senjata senapas. Sebab kalau nak pakai pistol ke atau terakul dulu, nafas kena jaga. Dan ke-7 adalah serasa. Serasa contohnya ilmu racun orang Melayu. Ilmu racun orang Melayu, kan, dan ilmu hikmah lah yang pelik-pelik dan sebagainya, kan. Contoh parang terbang. Ilmu parang terbang itu sekalian, saksi hidup ni banyak tau. Kan? Berlaku peperangan kita orang Melayu dengan komunis 1945-1946, bermula di Batu Pahat Johor, kemudian ke Perak tu, itu saksi hidup banyak lagi. Kan? Kemudian yang keduanya ketika 13 Mei. Kan? Itu saksi hidup banyak lagi tu, parang terbang. Tapi kalau tidak huru-hara, benda tu tak ada pun. Lepas tu tak jumpa pun, tak dengar pun. Itu benda-benda yang kalau British panggil secret society lah. Kalau British panggil. Kita panggil apa? Pada kaji pertama, silat-silat Melayu asli dekat mana-mana tempat. Okay? Yang keduanya, kalau tuan nak kaji adalah dekat pusat-pusat pengajian, pondok-pondok lama, madrasah-madrasah lama, dekat situ. Ada yang madrasah atau pondok-pondok tu mungkin dah tak ada dah. Dah tutup, tok guru dah meninggal apa semua. Itu antara yang boleh kalau nak kaji. Tuan-tuan pergilah pondok-pondok berbual-bual atau tok guru lama ke apa semua, kan. Jadi maknanya boleh kumpul cerita-cerita tu. Okay? Dan yang ketiga, tuan-tuan boleh kaji dengan apa yang disebut sebagai jemaah bai'ah.
Jemaah-jemaah bai'ah ni banyak kat Malaysia Okay, dia ada macam-macam. Jemaah bai'ah ni memang tuan-tuan takkan jumpa lah dia pecah rahsia sebab dia berbai'ah untuk simpan rahsia. Tapi kita boleh jumpa dalam tulisan-tulisan. Contohnya, saya ada manuskrip ketika temu bual Mat Kilau pada 1969. Mat Kilau tu bersumpah takkan cerita diri dia. Tu siapa? Dan ada kawan-kawan dia ketika temu bual menangis sebab kami dah bersumpah semuanya dah. Takkan cerita. Tapi kata ini British dah tak ada dah semuanya. Tak apa, kita nak catatan sejarah itu. Barulah cerita. Tapi menangis sebab pernah bersumpah tuan-tuan sekalian. Jadi jemaah-jemaah baik. Tapi tuan-tuan sekalian, ada juga jemaah-jemaah yang berbai'ah ni memang kena buat satu kajian yang mungkin dah telah tak ada lah cerita dia. Yang ada tuan-tuan takkan dapat nak cerita. Nak dapat sebab benda tu rahsia. Dan maksudnya itu antara boleh buat apa benda boleh yang dikaji, yang ditulis oleh British dalam confidential daripada 1800 sampai 1935. Diorang tangkap Tok Guru tuan-tuan sekalian. Dan ketika di hujung 18, di awal 19, dia minta sultan-sultan di beberapa negeri ini untuk tolong tangani Malay Secret Society ni. Malay Secret Society ni bukan kita panggil, British panggil. Apa kita panggil tau? Macam poyo-poyo kan, kami Malay Secret Society. Kalau cerita tu dah bukan secret dah lah. Ni berhenti kaji pergerakan Datuk Bahaman daripada Pahang pergi ke Penang. Saya baca tu punya catatan tu. Dengan Penang macam mana mereka dibai'ah, mereka ada janji-janji dia. Itu siapa yang menjaga sejak kurun ke-15 sampai ke kita merdeka? Siapa yang menjaga tanah air ini tuan-tuan sekalian? Sebab tu Sultan Terengganu cakap tanah air ini ada tuannya. Dia sebahagian saja daripada penjaga-penjaga dia. Minta izin dengan tuan dia tu. Tuan-tuan baca sejarah Tok Kupaloh tu. Itu antara maknanya qadi jihad atau syekhul jihad yang berada di tanah air kita yang diketahui maknanya di hujung-hujung penjajah itu. Pani. Muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Okey, saya cerita ni untuk tuan-tuan buka dan kaji tau. Jangan cerita bulat-bulat, dan saya tak berniat untuk buka rahsia orang Melayu. Okey. Sebab tu saya kata sehingga 1948. Saya pas 1948 saya tak tahu. Ataupun kalau tahu pun saya tak cerita. Faham tu Sehingga 1948 hasil daripada kajian British macam mana tentang pergerakan ini. Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian kalau nak tahu kemudian yang keduanya, kalau nak kaji daripada 3 tadi iaitu silat-silat Melayu lama, kemudian madrasah ataupun pondok-pondok, dan yang ketiganya jemaah-jemaah berbai'ah ni. Orang jemaah-jemaah bai'ah ni banyak. Saya tuan-tuan sekalian, mereka tu orang-orang ikhlas. Tak ada, memang berjuang untuk agama bangsa tanah air ni tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan sempatlah jumpa, mungkin ayah-ayah kita ada. Sebab tu ada keris, ada gambar-gambar lama, jangan buang, jangan bakar. Kalau tuan-tuan tak boleh jaga, amanahkan ke kami. Saya ada Yayasan Al-Amin, kita ada buat galeri kan untuk saya kaji. Kadang-kadang dekat keris tu sendiri dia ada tanda-tanda dia, lambang-lambang dia. Saya baru ni ada satu orang bagi keris, memang ada lambang apa yang British panggil sebagai Malay Secret Society ni. Tuan-tuan kalau nak tahu lambang dia, okey, British dengan arahan Sultan minta orang-orang Melayu ni daftarkan sebagai persatuan Malay Secret Society ni. Jadi ada yang daftar juga. Jadi mereka tu berdaftarkan kelab bola sepak, contohnya ada kelab bola sepak Penang, kelab lah mereka bergerak tu. Dan waktu British haramkan pembawakan keris dan sebagainya, kalau gerakan-gerakan silat ni tuan-tuan sekalian, itulah wujudnya silat pengantin, silat pulut. Budak-budak Melayu kita tengok macam tak cool langsung kan. Silat pengantin kan macam lembut bergerakannya tu kan. Selain daripada pergerakan tu untuk peperangan, pergerakan asas, itulah mereka berkumpul untuk berbisik-bisik. Contoh macam kalau di Penang dia ada Boria. Kalau di Johor ada Zapin. Contohnya. Ketika program-program itulah mereka berbisik-bisik. Sebab tuan-tuan sekalian kat luar sana banyak perkhidmatan yang kita tak tahu.
Dan Malay Secret Society ni tuan-tuan sekalian, kalau perang yang mereka pimpin, rahsia takkan bocor. Kalau orang istana pimpin, rahsia mesti bocor. Antaranya perang musuh bisik. Macam mana musuh bisik itu Melayu boleh menang sebab dipimpin oleh Malay Secret Society ni. Dan banyak dengan peperangan-peperangan yang lain, tuan-tuan sekalian. Okey. Kemudian kalau kita nak, ini saya cerita daripada buku Malay Secret Society, maknanya nanti tuan-tuan panjangkan dengan kajian kita masing-masing, apa yang ditulis oleh British, dan dikaji oleh British. Sebab kalau saya cerita, banyaklah nanti netizen dia kata merepek lah, apalah, buat cerita lah, apalah, kan. Nak tengok kat TikTok saya, Ustaz Amin, buku tu ada. Saya dengan Zara takkan bercakap lah kalau tak ada apa yang di tangan tu, kan. Okey. Jadi antara yang British kaji, tuan-tuan sekalian, ni lepas dia tahu tau. Sebelum dia tak tahu dah. Ni lepas dia tahu. Antaranya adalah badan-badan yang kalau logo dia ada logo timbal balik. Tuan-tuan pergi tengok rumah-rumah lama, contoh macam ada di Titik Tinggi, kubur-kubur lama, saya kaji kubur di Pahang. Kubur tu ada lambang timbal balik. Kan? Timbal balik ni macam, nak cakap macam ni, dia ada bayang. Contoh, okey, kata gini, ni kan air ni saya kempen air ni. Dia ada perkataan tu terbalik pula. Nanti tuan-tuan kaji lambang-lambang pondok-pondok lama, kan? Macam tu juga dengan gerakan-gerakan. Contoh macam ada satu lambang kerajaan lama Pontianak, kan? Di Kalimantan, Kalimantan tu, so tanah-tanah Melayu tu. Sekarang dah dilantik balik 12 raja-raja Melayu di sana. Saya baru ni bulan 4 ke berapa ni dijemput untuk ke sana. Bulan 10 ni ada majlis diorang tu, dijemput lagi. Tapi mungkin tak sempat nak pergi untuk kali ni. Jadi kalau itu lambang-lambang dia ada timbal balik. Lepas tu saya kata, tuan-tuan kalau ada keris lama, atuk kita punya, ayah kita punya yang dia tak cerita apa-apa, jangan bakar, jangan buang. Maknanya boleh bagi dekat saya boleh lanjutkan kajian kita tu. Kan? Jadi timbal balik ni maknanya dia ada satu, kemudian terbalik satu lagi. Biasanya itu apa yang British mana dia dapat tahu dan dia cerita, lepas tu mungkin mereka tak guna lagi lah lambang-lambang macam tu, kan. Jadi lambang-lambang tu, bendera-bendera itu ada timbal balik. Itu bagi tanah Melayu tau. Kita tak cerita kat tempat lain, tak cerita kat Palestin punya Secret Society, dekat tempat lain, dekat Iraq Secret Society kita tak cerita. Jadi kita cerita tanah Melayu ni. Kemudian yang keduanya, diorang ni ada satu, ataupun mereka ni dia ada satu apa yang dipanggil satu konsep sir wa hazar. Sir ni kerahsiaan yang tinggi, hazar ni berhati-hati. Kalau lah anda kata, tuan-tuan jenis yang suka upload, saya ke sini, memang tahu tak akan jumpa lah orang tu, dan tak akan diserapkan dekat Malaysia ke sesuatu. Ini kalau cerita 90-an, yang nak show off tu tak. Orangnya biasanya senyap, low profile, buat tak tahu, buat bodoh je. Sebab dia punya kerahsiaan tu tinggi. Dia panggil sir wa hazar. Sir tu kerahsiaan, hazar sangat tinggi-tinggi. Hatta mungkin antara atuk-atuk kita, ayah-ayah kita renung balik kan. Mungkin atuk kita, ayah kita sebahagian berhenti. Yang anak pun tak tahu. Kan? Anak-anak Mak Kilau sebelum dia isytihar sebagai Mak Kilau 1969, anak dia pun tak tahu tentang silat. Kan cucu dia pernah, ada catatan tu, cucu dia pernah balik, cucu dia cerita dekat dia. Dan atuk, cikgu ada cakap pasal pahlawan Pahang nama Mak Kilau. Cucu dia cerita kat Mak Kilau. Kan? Cucu pun tak tahu sebelum isytihar. Sebab kerahsiaan sangat tinggi. Sebab dia benar berjuang kan. Ni British lawan penjajah, lawan apa semua. Okey. Yang ketiganya, bahasa kiasan. Dia bahasa kiasan sangat tinggi. Maknanya adalah bahasa kiasan-kiasan dia tu. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok atuk-atuk kita cakap ke apa semua, cuba perhati tuan-tuan sekalian. Saya perhati satu perkataan. Keris orang Melayu ni tuan-tuan sekalian, biasanya racun berada di mata, penawar berada di hulu. Biasanya racun berada di mata, penawar berada di hulu. Hulu tu biasanya ubat dia. Sama ada kayu kenaung, contohnya kayu kayu
kemuning hitam, kan, ataupun sumbu sumbu badak. Sumbu badak tu nanti tuan-tuan cuma search, kan, kalau sekarang ni 1 gram sampai beribu orang beli. Banyak rezeki orang Melayu tu sumbu ulu tu sumbu badak, kan. Sumbu badak tu dia ubat tau. Biasanya ubat. Tuan-tuan pernah dengar tak nyawa di hujung tanduk? Apa saya dengar tu? Selain daripada menggambarkan bahaya keadaan tu, tapi sebenarnya nyawa engkau tu berada di hulu dia. Maknanya apa, racun di mata, penawar di hulu. Orang yang buat racun tu ada penawar kat hulu dia tu. Ni. Jadi maknanya itu bahasa-bahasa kiasan kalau kita tengok ada dan sebagainya lah, kan. Jadi dari kita kalau bahaskan dia ada coding dia lah, coding dia, yang British cuba pecahkan. Ada juga orang-orang yang ditangkap di Perak waktu tu, pada ujung kurun ke-18, awal kurun ke-19 ditangkap di Perak, tapi tak cerita tuan-tuan sekalian. Sebab tu British kata tak boleh, memang tak jumpa, ditangkap dia tak cerita pun siapa dia. Tu British punya laporan, kan, yang diorang cakap orang Melayu kita memang sebab sir wa hazard, dia punya konsep tu sir wa hazard, macam kerahsiaan dan keberhati-hatian. Okey. Kemudian yang keempat tuan-tuan sekalian, yang keempatnya, okey, dia ada bahasa badan dia. Bahasa badan dia. Kalau saya menyelam, saya akan mengajar menyelam, kan, kita ada bahasa sign language kita, kan. Kita ada bahasa sign language, kalau kita menyelam. Kalau okey, maknanya okey, naik macam ni, turun macam ini. Kalau dia berjauh, okey tak okey, macam ni lah, kan. Kalau macam ni lain, itu budak-budak sarang, kan. Dia macam ni tu, okey. Dia kena berjauh tengok, okey, pasal keadaan okey, kan. Sign language dalam air, okey. Masalah ni, masalah apa? Telinga salah, okey. Macam apa, tangan sakit, masalah. Macam tu juga ikan, dia ada jurung macam ni, gitu kan. Barakuda, ada tanda-tanda dia dah. Jadi tuan-tuan sekalian, macam tu juga di darat, dia ada sign dia. Jadi British kaji mengenai sign ataupun tanda-tanda bagi orang Melayu kita ni, dia dapatlah beberapa, tapi dia tak berjaya pecahkan sampai 1935. Tak berjaya pecahkan. Jadi saya baca buku-buku tu 3 jilid je, soal Kenya. Pino bagi mata tak baca tu. Kan kita dah berumur, mata tak nampak sangat macam ni aja. Kecil kan. Dia ada sign dia. Okey. Dan yang kelima tuan sekalian, kan, dia ada gerak kerja. Ni bahasa senang faham. Gerak kerja terang dan gerak kerja gelap. Gerak kerja terang dan gerak kerja gelap. Kan, antara yang British dapat tulis dan kenal pasti, nama sekian-sekian, pekerjaannya gunting rambut. Dia portray diri dia sebagai pekerjaan gunting rambut, tapi dia adalah pejuang yang merancang macam mana nak menghalang kristenisasi ataupun Nasrani, gerakan Nasrani di bahagian tanah air ini. Orang nampak gunting rambut pekerjaan dia. Orang nampak gembala kambing pekerjaan dia. Orang nampak, tapi dia ada pekerjaan yang terang dan ada pekerjaan yang gelap. Sebab tu lambang dia timbal balik tu. Soalan macam yang gelap ataupun yang terang. Ni. Jadi muslimin sekalian ni. Jadi sampai 1935 kajian itu, kemudian tak lama selepas itu berlaku Jepun datang ke bahagian tanah Melayu kita ni, dalam peperangan dunia yang kedua. Okey. Jadi ketika Jepun pada tahun 1945, bagi kita di negara kita di tuan-tuan sekalian, maknanya waktu tu komunis naik. Waktu tu berlaku peperangan Melayu dengan komunis yang besar dia, satu dekat Johor. Tadi kalau tuan-tuan dapat satu pedang lais dipanggil, pedang lais ni pedang lurus. Pedang lurus, kalau atuk-atuk ada guard tangan, ada pelindung tangan, ada tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pedang yang digunakan pada 1948, 46 punya perang, kan, ataupun 13 Mei. Kan, sebenarnya 13 Mei itu banyak yang 1946 punya itu. Itu saya biasanya dia pedang lais dipanggil, pedang lurus, dia lurus tu tapi ada guard tangan.
Selain daripada itu, dia panggil buaya berenang. Buaya berenang ni pedang yang macam Turki, dia ada dia punya apa nama, kepala dia tu. Kepala dia tu ada cara permainan dia. Pedang lain lain cara permainan dia, pedang buaya berenang lain cara permainan dia. Okey, jadi 1946 kita memang berperang lah dengan komunis, dengan Cina komunis nak cerita dia. Dan tuan-tuan sekalian, ketika itu tanah Indonesia mengisytiharkan kemerdekaan. Okey, isytiharkan kemerdekaan. Kemudian Sumatera, tanah Melayu Sumatera, sebab dia Belanda kan, masuk bahagian Indonesia. Bahagian kita wilayah Melayu ni ada 4 yang dijajah. Satu Sumatera, bawah Belanda. Semenanjung tanah Melayu, bawah British. Selatan Thailand, bawah Siam. Dan selatan Filipina, batu tu bawah Amerika. Di Spanyol pun Amerika. Jadi ada 4 wilayah Melayu. So kalau sebut wilayah tanah Melayu, wilayah tanah Melayu ketika penjajahan, ada 4. Dan tuan-tuan sekalian, ada satu perhimpunan 4 wilayah Melayu kita ini yang berlaku di sekitar semenanjung tanah Melayu ni, dan wakil kepada 4 wilayah ni hadir. Daripada Sumatera, daripada semenanjung tanah Melayu, daripada selatan Thailand, dan daripada bahagian Filipina sana tu. Tanah Jawa lain cerita, memang bahagian tanah Melayu ni membincangkan bagaimana nak memerdekakan wilayah-wilayah tanah Melayu ini. Bagi kita di Semenanjung, kita merdeka 1957. Selepas itu, apa yang British panggil sebagai Malay Secret Society ni, ada yang masuk politik, ada yang kekal sebagai Malay Secret Society, ada yang jadi maksudnya orang biasa saja, ada yang maknanya kekalkan dengan mengajar silat, dan sebagainya. Jadi 1957 tu, apabila negara kita merdeka, kita ada unit tentera kita sendiri. Jadi seolah-olahnya lah amanah menjaga tanah air ini telah diserahkan secara rasmi kepada kemerdekaan yang memang ada unit tentera dia sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, adakah sekarang Malaysia Society ada ke tidak? Wallahu alam. Tuan-tuan kajilah sama-sama. Kalaulah anda kata dapat tahu, tak usahlah beri-ri nak cerita dekat TikTok ke, dekat apa semua. Sebab mereka ini adalah orang yang tetap menjaga tanah air kita ni dalam keadaan yang tidak didendang. Dan kadang tidak didendang. Orangnya sangat ikhlas. Ada low profile. Kadang orang kampung kita tengok macam ya je pakcik je kadang-kadang kan. Tapi kalau cerita buat perjuangan Masya Allah, banyak benda boleh belajar daripada mereka, tuan-tuan sekalian.